Raja menunjukkan segitiga ACD. Sisi AC bersilang dengan paksi Y pada titik B. Daripada raja yang diberi, koordinat B ialah 0, 6, C 6, 12 dan koordinat D ialah 2, -6. Diberi nisbah AB kepada BC ialah 2 kepada 3. Cari koordinat A, persamaan garis lurus AD dan luas dalam unit persegi segitiga ACD. Titik P bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik C adalah sentiasa 2 kali jaraknya dari titik D. Cari persamaan lokus P. Diberi nisbah AB kepada BC ialah 2 kepada 3. Maka kita andaikan M ialah 2 dan N ialah 3. Jadi kita akan menggunakan formula tembeling garis, iaitu koordinat B, XB, YB sama dengan NXA tambah MXC per M tambah N, NYA tambah MYC per M tambah N. Dengan erti kata lain, M akan darab dengan koordinat C dan N akan darab dengan koordinat A. Maka gantikan koordinat-koordinat yang kita ada dan kita permudahkan. Maka kita boleh bandingkan koordinat X dan Y di situ. Okay, bagi koordinat X, 3X tambah 12 per 5 sama dengan 0. Maka 3x tambah 12 sama dengan 0. 3x sama dengan -12. X sama dengan -12 per 3 iaitu -4. Kemudian kita akan bandingkan koordinat Y. 3y tambah 24 per 5 sama dengan 6. 3y tambah 24 sama dengan 30. 3y sama dengan 30 tolak 24 iaitu 6. Maka y ialah 6 per 3 iaitu 2. Maka koordinat A ialah -4, 2. Seterusnya, untuk mendapatkan persamaan garis lurus AD, kita akan menggunakan formula Y tolak YD per X tolak XD sama dengan YA tolak YD per XA tolak XD. Kita juga boleh menggunakan rumus Y tolak YA per X tolak XA sama dengan YD tolak YA per XD tolak XA dan sepatutnya mendapat jawapan yang sama. Kemudian kita sambung gantikan koordinat A dan koordinat D. Maka 2 tolak -6 di situ menjadi 8. -4 tolak 2 menjadi -6. Dan kita boleh permudahkan supaya dapat -4 per 3. Kemudian Y tolak -6 menjadi Y tambah 6. Kemudian -4 per 3 darab dengan X tolak 2 menjadi -4 per 3X tambah 8 per 3. Kemudian bawa 6 ke sebelah kanan. Jadi kita akan mendapat persamaan garis lurus AD iaitu Y sama dengan -4 per 3X tolak 10 per 3. Seterusnya, kita perlu mencari luas segitiga ACD menggunakan rumus luas poligon. Iaitu 1/2 darab modulus XAYA, XDYD, XCYC, XAYA. Untuk memudahkan pengiraan, kita akan susun koordinat dalam urutan lawan arah jam supaya nilai dalam modulus adalah positif. Okay, jadi gantikan koordinat A, C dan D. Kemudian kita akan buat satu persatu. Okay, 1/2 darab dengan -4 darab dengan -6 ialah 24. 2 darab 12 ialah 24. 6 darab 2 ialah 12. Tolak 2 darab 2, 4. -6 darab 6, -36. Dan 12 darab -4, -48. Kemudian kita mudahkan 24 tambah 24 tambah 12 ialah 60. Dan 4 tolak 36 tolak 48 ialah -80. Kemudian kita boleh selesaikan sahaja. Jadi kita akan mendapat luas segitiga ACD ialah 70 unit persegi. Seterusnya, untuk mendapatkan lokus P, kita akan fokus kepada titik C dan D di situ. Okey, diberi jarak P ialah sentiasa 2 kali ganda dari titik D. Jadi katakan koordinat P ialah XY. Okey, jaraknya dari D jika 1, jarak ke C-nya ialah 2. Maka lokusnya adalah berbentuk bulatan. Okey, jadi kita akan menggunakan rumus PC sama dengan 2PD. Menggunakan rumus bagi jarak, jadi XP tolak XC
kuasa 2 tambah YP tolak YC kuasa 2 di punca kuasa 2 sama dengan 2 punca kuasa 2 bagi XP tolak XD kuasa 2 tambah YP tolak YD kuasa 2. Jadi gantikan koordinat-koordinat D dan C di situ. Okey, jadi kita akan permudahkan Y tolak negatif 6 menjadi Y tambah 6. Dan kita akan kuasadukan kedua-dua belah supaya untuk memudahkan pengiraan. Okay, jadi kita akan dapat X tolak 6 kuasa 2 tambah Y tolak 12 kuasa 2 sama dengan 4 darab X tolak 2 kuasa 2 tambah Y tambah 6 kuasa 2. Pastikan 2 di kuasa 2 menjadi 4. Okay, seterusnya X tolak 6 kuasa 2 ialah X kuasa 2 tolak 12X tambah 36. Y tolak 12 kuasa 2 ialah Y kuasa 2 tolak 24 Y tambah 144. Kita akan susunkan ungkapan kita dan permudahkan. Seterusnya X tolak 2 kuasa 2 ialah X kuasa 2 tolak 4X tambah 4. Y tambah 6 kuasa 2 ialah Y kuasa 2 tambah 12 Y tambah 36. Susun semula dan permudahkan. Dan kemudian kita akan darab dengan 4. Sekarang kita boleh permudahkan keseluruhan ungkapan ini. Jadi kita akan mendapat X kuasa 2 tambah 3Y kuasa 2 tolak 4X tambah 72Y tolak 20 sama dengan 0. Ini adalah lokus P yang dicari. Ini adalah jalan kira bagi soalan ini.